Ramalan 2012 jadi realiti 2025. Tahun 2012, pakar ekonomi dari Standard Chartered Bank dah jangkakan harga emas boleh cecah RM500 per gram menjelang 2020. Tapi realitinya harga itu baru capai pada tahun 2025. Lewat 5 tahun daripada jangkaan. Tapi cuba bayangkan kalau kita ambil tindakan masa tu, kita mula simpan emas dengan harga sekitar RM159 per gram. Seperti yang tercatat di dalam artikel ni. Hari ni kita dah ada keuntungan lebih 200%. Ya tuan-puan, jangkaan boleh lambat tapi arah tuju emas tetap naik dalam jangka masa panjang. Simpan emas bukan untuk cepat kaya tapi untuk elakkan kemiskinan akibat susut nilai duit ringgit. Lagi lama kita simpan emas, lagi terselah kuasa emas. Siapa yang simpan emas dari dulu, sekarang pasti sudah tersenyum lebar. Jadi jangan bergantung kepada ramalan semata-mata, bertindak sekarang sebab masa terbaik menabung emas adalah 5 tahun yang lalu dan masa kedua terbaik adalah hari ini. Nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh rujuk pin video atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.